Ya. Tapi kalau orang tu let's say dia dah 5,000 followers contoh, Mm-mm. tapi dia setiap kali dia post dia macam sendu. Aha. Macam mana dia nak reset balik algoritma tu? Dia tak boleh reset. Okay. Cuma you boleh kaji pula. You boleh kaji. Macam mana cara nak kaji? Kaji, you tengok pula akaun-akaun TikTok yang lain yang lebih kurang sama niche dengan you. Sekarang ni kalau in terms of video AI dah ramai sangat orang buat kan. And diorang punya akaun memang cepat naik. Dan daripada situ you tengoklah, okay, kenapa dia punya content ni boleh dapat sampai 500,000 views, apa yang dia cakap dalam tu. Dan you tengok pula dekat comment section, apa yang content tu, apa yang audience dapat daripada content tu. Kalau diorang cakap, oh terima kasih, macam sebelum ni I tak faham, sekarang ni barulah I faham. Oh, you punya explanation very very easy to understand. So daripada situ you tahu, aku boleh jadikan benda ni sebagai aku punya benchmark.